Bintang jangan kau bersedih, bintang jangan kau menangis. Tiada mampu ku kesana walau telah direncana. Hai, Assalamualaikum. Saya Hafiz Syazwan. Jadi kepada bintang-bintang SPM di luar sana, jangan bersedih. Kerana ada rakan-rakan bintang yang lain yang mungkin dah habis paper. Kemudian mereka enjoy lagi awal. Tapi yang lagi awal habis paper tu, hormatlah sikit kawan-kawan kita yang lain tu yang tak habis lagi. Mungkin nak ke paper mereka agak tough. Lagi-lagi paper-paper yang di hujung-hujung ini. Bagi semangat kepada mereka. Kalau nak enjoy tu sorok-sorok sikit. Pada adik-adik kita yang masih lagi SPM, masih lagi fokus pada paper, keep going. Jangan patah semangat dan jangan lose fokus. Habiskan betul-betul sebab jangan risau, waktu enjoy anda akan tiba. Jadi buat sehabis baik dulu sebab takut menyesal kemudian. So habis tu enjoy lah dan semoga mendapat keputusan cemerlang pada adik-adik. Okay, so all the bintang di luar sana, buat yang terbaik untuk SPM 2025.